Seorang guru wanita dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Seremban hari ini atas 5 pertuduhan melakukan aman seksual fizikal dan bukan fizikal terhadap seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun sejak tahun lalu. Tertuduh Nurul Ashikin Shahril, 42 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Siti Aisyah Abdul Rashid. Mengikut 3 pertuduhan yang dibacakan secara berasingan, tertuduh yang mempunyai hubungan amanah dengan mangsa sebagai guru kelas didakwa melakukan amang seksual fizikal termasuk seks oral terhadap mangsa. Perbuatan itu didakwa dilakukan di bawah pokok berhampiran Taman Apartmen Arwana Seremban 2 serta di sebuah rumah di Taman Nusa Intan di Seremban antara 12 September 2025 hingga 7 April 2026. Bagi pertuduhan tersebut, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 Akta 792 dibaca bersama Seksyen 16 Akta sama. Tertuduh turut didakwa mengikut Seksyen 377B Kanon Keseksaan Akta 574 dibaca bersama Seksyen 16 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan dikenakan sebatan. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 16 pula, tertuduh boleh dipenjara maksimum 5 tahun serta tidak kurang 2 sebatan. Selain itu, tertuduh turut berdepan 2 pertuduhan melakukan seksual bukan fizikal terhadap mangsa dengan menunjukkan gambar alat sulitnya menerusi aplikasi WhatsApp bagi maksud seksual serta mendorong mangsa menghantar gambar sama. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara 13 September 2025 hingga 10 April lalu di sebuah bilik apartmen di Seremban 2. Bagi kedua-dua pertuduhan tersebut, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 15(a)(1) dan Seksyen 15(a)(2) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 Akta 792 dibaca bersama Seksyen 16 Akta sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Turut hadir dalam prosiding itu Peguam Pemerhati Nurul Ain Syamimi Anwar mewakili firma guaman Zahid Ahmad and Associates. Timbalan Pendakwa Raya Nur Azihah Asmuni menawarkan jaminan RM30,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin selain syarat tambahan. Peguam bela Zafli Pak Wan Teh memohon jumlah jaminan dikurangkan atas alasan anak guamnya bekerja sebagai guru dengan pendapatan RM6,000 sebulan serta mempunyai 2 anak. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM25,000 bagi semua pertuduhan dengan seorang penjamin selain suami beserta syarat tambahan yang ditetapkan. Mahkamah menetapkan 7 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen.